Ingat lagi Nentology? Telefon Malaysia yang dulu gah tapi sekarang hilang je. Dulu Nentology memang power. Phone tempatan, design cantik, harga kompetitif. Semua orang excited, terutama generasi awal smartphone kat Malaysia. Tapi bila Xiaomi, Oppo dan Vivo masuk dengan teknologi lebih laju, kamera power, harga bersaing dan marketing gempak, Nentology mula kalah. Orang mula compare specs, beli online dan phone tempatan mula tenggelam. Walaupun Nintology cuba promote produk tempatan dan harga berpatutan, mereka gagal adapt cepat dengan trend global dan digital marketing. Akhirnya, brand ni hilang dari pasaran. Lesson bisnes jelas. Produk bagus plus brand tempatan pun tak cukup kalau tak pantas adapt trend dan marketing. Kompetitor kuat boleh ambil pelanggan dengan cepat. Dalam bisnes, penting untuk sentiasa upgrade produk, pantau pesaing dan kuatkan strategi pemasaran digital. Kalau tak, even brand gah pun boleh hilang. Korang pernah guna Nintology dulu? Atau terus beralih ke Xiaomi, Oppo, Vivo? Drop komen kat bawah.